Ini memang betul-betul malam raya. Dia pun ada jam sini. Malam raya. Oh, luar biasa. Dekat Temeloh ni. Selalu Boleh kalau nak pergi kat tak. Oh, meriah betul Usman. Orang dah parking tepi-tepi macam ni. Malam raya. Oh, ini pasal anak muda lepak lorong ni. Tak ni, tak ada kosong. Sebab situ dah ada. dia malam apa je. Oh ya, malam Sabtu ke malam Minggu. Sebab dia orang dah ada itu. Udah ada bazar dah kira ya? Bazar ke apa itu? Apa? Yang tu yang kita nak pergi tu. Expo Expo raya ya. Bazar raya dah. Assalamualaikum. Kita sekarang ni jalan-jalan malam. Ni memang betul-betul malam raya. Dia pun ada jam sini. Malam raya. Oh, luar biasa. Dekat Temeloh ni. Selalu Boleh kalau nak pergi kat tak pernah pergi. Oh ya. Tapi tak boleh lah pak nak parking mana situ. Ini first time kita keluar malam-malam. Dulu pernah ya kakak kecil kakak mesti tahu nak sila masa mak dulu ada. Ini kita jalan-jalan teringin nak pergi ke. nak parking depannya. Tak boleh pak. Tak boleh. Kakak nanti kena kita. Ni jabat. Jabat tanah mana ada malam. Nak pergi ke Expo Raya. Kita tengok dulu. Oh, cantik tu taman kenangan tu. Ada lampu-lampu. Cantik. Oh, start dari sini orang dah parking. Oh, luar biasa Temeloh. Temeloh luar biasa. First time kita malam-malam macam ni. Ini jam dah pukul 10 lebih ya. Jam, Temeloh jam. Semua keluar. Slow-slow lah. Kita tadi ni dah round kedua. Tadi dah sekali round. Nak cari parking macam ini memang susah. Baru nak satu round. Ni nak yang kedua. Kedua boleh. Iyalah tadi baru satu pusing sekali. Baru sekali. Ini belum pusing lagi. Baru nak sampai ke sana baru satu pusingan. Oh iya. Tak apalah ni kali yang ni nak cari parking. Kita tengok macam gini. Rasa tak ada nak parking. Parking jauh lah. Dah macam ni. Ni orang Temeloh ni. Hello Temeloh. Dah bakar lemang ke? Dah masak rendang ke? Semua keluar nak pergi Expo. Dah masuk dalam kereta ni kan? Nak makan mana? Tapi parking belakang dah. Tak boleh. Nak bostad di mana? Tak boleh ya. Kalau parking serong tu boleh masuk terus. Kalau tu nak kena ghostan belakang lah. Belakang dah nunggu tu. Iya. Tak apalah. Kita cari dulu sampai di mana. Korang tengok video ni dalam kereta je. Kita ambil dari dalam kereta. Sabar ya. Nak keluar macam mana? Parking tak dapat lagi. Sorry. Macam ni lah menghadap kalau dah jam. Oh, yang belakang itu hon. Itu nak masuk. Sebab dia nak masuk. Masuk ni parking dari belakang mah boleh masuk. Ini dia orang nak masuk ke situ. Tu. Kita terus lah pak.
Itu udah double-double. Ni pun ada double. Sana pun ada double. Itu pun ada yang naik ke atas tuh. Kalau turun ke mana itu boleh, tapi kalau tadi kita X-rail tuh dulu boleh naik ke atas tuh, Pak. Itu tadi simpang kiri sana. Ini nampak double. Double dan memang iya. Memang kalau nak keluar memang tak bolehnya ni. Susah ni. Tak double, Pak. Itu ke atas sana naik. Oh ya. Oh, naik ke atas ni orang. Untuk sampai ke atas tu. Macam nak pergi ke Pekansari ya. Ini parking macam ni pula. Ini boleh pak tepi tu. Tapi kereta ni macam gitulah Nyai macam tu. Risau pula apa. Buntut kena untuk kereta kan. Ini adalah orang ni berhenti macam ni, adalah orang nak ni nak parking. Oh, meriah sungguh. Meriah. Oh, itu pun ada kereta nak keluar tu. Orang ini ya. Itu yang tu, tu dah masuk. Tapi masalahnya kalau parking straight macam gini susah sikit nak. Kan nanti kena horn dengan orang belakang. Lambat sikit orang marah. Oh, itulah masalah. Nak keluar boleh lagi sekejap je. Parking dah ambil side dulu. Oh, ramai orang borong tu. Lelong. Ni belum ini kan nanti dah ketutup. 12 kau dah tutup. Tu dia orang pun tak ambil peduli. Parking juga kat situ tu. Double parking ini. Itu nak keluar. Parking gitu aja. Ini van yang dia orang niaga. Ini ada lori, van kat situ. Itulah tu. Ada partner tu. Dia orang nak masuk. Oh, ini pun ada sini. Entah tak ini jalan nak keluar. Ada juga yang naik ke atas tu. Tu naik ke atas tu orang tu. Meriahnya. Meriah kan? Parking. Jauh berjalan ke sana nanti apa-apa itu. Pikir hati ni tadi orang menginap dekat hotel. Rupanya dia orang nak pergi expo. Oh, tak perasan. Depan Pasar Rayamu ni boleh lah. Jauhnya berjalan. Demikian. Tu ramai. Kalau dah bawa plastik itu, diorang dari sana lah itu. Sini. Kita tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana tempat semuanya. Ni pun ada juga mau sini. Tapi ini dia di bawah sini tak rezeki kita. Kalau ada rezeki adalah. Melintang dari situ lah.
Iya, dia tak peduli. Walaupun polis ada di sini. Tak mengalang, tak buat apa. Orang nak parking je lah. Dan dia tak mengalang laluan orang jalan lalu. Oh, tu nak masuk situ pun ada.